Okay guys, Assalamualaikum guys. Dan semua yang tengok video hari ni. Aku tak tahu lah, sebab aku kat taman kan. Tak apa lah, aku nak cari orang-orang kan. Siapa-siapa yang aku nak cari. Dan aku nak tanya kepada diorang, apakah kata-kata ataupun ayat paling menyakitkan dalam hidup diorang dekat orang yang dia paling sayang lah. Aku nak tanya, tengok lah, apakah jawapan dia. Tak ada orang lah. Tiba-tiba ada orang dekat sini. Okay bang, saya nak tanya pada abang lah bang. Apakah kata-kata ataupun ayat yang paling menyakitkan bagi abang dekat orang yang abang sayang lah? Waalaikumsalam. So kata-kata ataupun ayat daripada orang yang aku sayang yang paling menyakitkan adalah satu daripada ex aku. Dia cakap saya putus awak sebab awak baik. Itulah benda paling bagi aku paling menyakitkan lah bagi aku lah. Aku rasa semua lelaki akan cakap benda sama. Dia akan cakap benda tu paling menyakitkan. Cuba kau fikir takkan lah aku nak jadi jahat baru kau sayang aku kan. Sebab benda tu tak logik. Kau faham tak? Benda tu tak logik. Benda tu tak logik. Dan yang kedua, bila aku mel kan, ada satu ayat ni daripada anime aku ada cakap, aku takkan pernah bersujud di bagi kau. So benda tu dia tak menyakitkan hati aku, tapi aku rasa macam gampang, kau faham tak? Aku takkan pernah bersujud di bagi kau. So jadi benda tu aku ingat sampai sekarang lah. So aku back to the topic. Kalau kita bercinta, kalau kau tak suka orang tu ke ataupun kau ada orang lain kan, yang berkapal lah, bukan orang yang dah kahwin, orang yang berkapal, kau jangan bagi ayat macam tu. Kalau kau tak suka dia, kau straight dia cakap aku tak suka kau, dah aku dah bosan kau. Jangan bagi ayat awak terlalu baik. Benda tu dah bosan, kau faham tak? Benda tu dah bosan. So kau straight je bagi benda tu nampak mudah, simple dan faham. Tu saja aku nak cakap.